mana tu ada punya playground. Ni kita orang pergi kerja dia punya condo. Macam kena plan dia panggil macam mana. sebab saya banyak main dengan dia orang. Lepas tu tempat barbecue dia kat in-house. Saya kena explain. Lepas tu kat sebelah tempat barbecue dia ada macam laman herbal. Tak macam dia kata kalau siapa nak ambil silang. Kan. Lepas tu sumpah dia macam lawa gila like circulation dekat semua tu. Sebab Circulation. macam sangat-sangat convenient. Dan macam bijak lah dia orang plan. Bye. Bye-bye. Dia awak pergi visit untuk buat projek yang macam tu. Tolong letakkan dalam beg. Okey, bawa. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor. Baik, Alisa. Tak ada. Baik. Dia Oi, sorry. Jangan matching. Kami dah rancang. Hari Isnin hari pakai coklat ke? Huh? Hari Isnin hari coklat ke? On Wednesdays we wear pink. Noted. Pink. But this is chocolate. Wednesday. Oh, Wednesday. Korang naik sekali? Ha? Korang naik sekali? Saya naik Myvi. Myvi? Myvi abang saya. Mana kena ambil dia kat KLIA hari ini. Hari tu? Myvi hari tu. Itu yang mana? Yang aku bawa. Yes. That one. Okey, bolehlah Alisa bawa hari ni. BMW tinggallah kat Hari sini. tu trauma sikit lah. Kenapa? Dia lah Hari naik tu dengan tak, hari abang tu saya. first time. Tak, aku tak. Waktu Time tu tu kita ada beli kereta BMW dia. ke? Belum. Waktu tu first time. Kita kena pergi cari barang untuk terrarium tu. Lepas tu, tu first time aku drive kereta electric start tu. Oh, so sebelum ni sampai- awak drive apa? Sebenarnya aku drive punya kunci tu. Oh. So kadang-kadang kan kita tu start. Lepas tu kena tak dia kalau kita stop lama sangat Dia stop tutup kan. sendiri. Lepas tu aku terlupa nak tekan yang auto stop tu. And then waktu tu apa tu kita tengah-tengah jam. Tengah-tengah jam benda tu stop. Lepas tu aku panik. Macam kenapa tak start kenapa? Yang tu ada saya kan? Tak ada. Tak ada. Ada Saya, tak ada. Ehsan, Adriana, Anissa. Oh, yang second tu kita pergi tu awak bawa juga kan? Kita pergi tengok terrarium. Tu hari yang sama ke hari yang lain? Hari yang lain tak silap. Oh, macam tu. Tapi abang dia bawa menakutkan lah. Anissa pernah lah try? orang pertama. Awak pernah nampak abang dia bawa? Pernah sebab waktu Alisa tu nak naik. hantar kita abang dia. Oh. So abang dia hantar kita orang. Oh. Seram Gila. lah, dia masih Dia liar. ya Allah memang gila tak je. Dia cucuk ke? Dia cucuk. Dia selit. Lepas tu yang aku rasa paling tunya satu tangan dia pegang steering, satu lagi tangan elok je dia pegang wife dia. Aku macam bro kau drive nak bunuh orang elok. Siapa lagi serang, Alisa ke dia? Dia 100% dia lah. Dia dah berubah dah. Pasti. Zafira okey je naik. Last Kan time saya okey lah. pun terkejut sebenarnya time abang saya bawa sekali ada Zafira. Saya dah berdoa dalam hati. Ya Allah, janganlah abang bawa macam itu dia bawa Alisa. Surprise ini dia bawa okey. Okey lah, hari tu mungkin dia dah. Dia dah bertaubat. Bertaubat. Alhamdulillah. Jatuh reputasi saya sikit. Tak. Alah. Jatuh reputasi sebab dia bawa bagus ke sebab dia bawa tak bagus? Time bawa tak bagus tu lah. Saya Kau rasa malu ke waktu tu? Ya, aku dah jawab apa salahnya. Alah, rasanya dia. Okey. Adik yang saya Dia naik. Alisa kata bye-bye dekat kamera baru. Bye. Kata I love you. Non challenge. Okay, jom block depan dia. Apa dia masalah korang ni? Duduk tepi ni. Beli model tu macam
Kotor. Betul. Oh, ni lah hari tu makanan tumpah. Makan apa? Oh. Dah get out. Get out. Malas dah. Muka awak Aku nak sama tengok. tau. Aku nak tengok Tengok apa? crop. Crop. Tapi Crop t-shirt. Malas. Kat mana? Jom kami teman. Tak, bukan. Masa? Malas sebab aku nak kerja. Tapi aku nak macam Time ni malas ternawak nak ke? aku buat semua benda. Selama ni siapa buat? Tak, dia ikut group. Aha. So Outgrow hari ni dengan group siapa? aku. Ha? Outgrow dengan siapa? Lana, Iris, Zat. Kenapa dia orang tak pergi? Tutup weh. Ini confidential weh. Dia tak